Hello, Assalamualaikum semua. Okey, dah siap kuih raya. Hari ni saya nak kongsi lagi satu resepi kuih raya yang sangat sedap, iaitu tart nanas cheese. Kita campurkan cheese dekat dia punya adunan tart tu. Cara dia sama je macam tart nanas biasa, tapi cuma kita letak cream cheese dan kita bentuk seperti inilah. Kita masukkan dalam acuan untuk tart nanas. Kemudian kita bentuk dekat atas tu seperti kelopak bunga nampak tak? Lepas tu kita bakarlah pada suhu 160 lebih kurang 30 minit, sebab kuih tart ni lambat sikit nak masak kat bawah tu Sebab kita masak dalam acuan begini. Nampak tak? Jadi kita perlukan 30 minit ataupun 25 minit pun dah masak dah. Tengoklah oven masing-masing Okey. Tunggukan video penuh saya Saya akan kongsikan bersama anda video penuh resepi macam mana nak buat tart nanas cheese yang super rangup cair di mulut bila makan kan. Sedap. Okey.